Untuk akak-akak yang tengah cuba nak pujuk suami yang tengah merajuk tu, bolehlah cuba resepi chicken butter masala ni. Cara nak buat pun senang je. So, jom kita start. Bismillah. Untuk ayam kita guna bahagian tight. Kemudian masukkan 2 sudu yogurt dengan serbuk garam masala, serbuk cili, serbuk kunyit, serbuk jintan manis, serbuk kari ayam, serbuk ketumbar, 5 ulas bawang putih tumbuk dengan setengah biji perahan limau nipis. Korang gaulkan je macam biasa. And then boleh perap at least 30 minit. Tapi lagi lama lagi sedap. Untuk butter macam biasa kita akan gunakan dari jenama Anchor je. Ni memang pure New Zealand butter dan sesuai untuk macam-macam jenis masakan tau. So ni hang boleh guna yang salted punya. Lepas tu boleh fangrikan je ayam ni sampailah masak dan burn-burn sikit macam ni. And then boleh ketepikan dulu. Dalam pan yang sama boleh masukkan kayu manis, daun salam, setengah biji bawang holland, 5 ulas bawang putih dengan 1 inci halia tumbuk. Bila bawang dah layu boleh masukkan rempah yang sama macam kita perap ayam tadi tu. Korang gaulkan bagi sekata. Kemudian masukkan pula 1 biji tomato. Next kita perlukan cooking cream. Masukkan dalam 200 ml macam tu. Gaulkan sekata sampai dah dapat tekstur dan warna yang macam ni. And then next step kita nak blend pula. Make sure korang biarkan dia sejuk dulu. And then boleh masukkan balik dalam pan sekali dengan suku block butter. Lepas tu bila butter dah cair boleh masukkan ayam. Dan last sekali boleh taburkan sikit daun ketumbar, garam dengan cooking cream sikit. Dan dah siap butter chicken masala kita hari ni. Bila suami tengah mengajuk tu, akak pula hidangkan menu ni dekat dia. Memang confirm dia akan layu. So mana yang nak cuba resepi baru atau nak selesaikan masalah rumah tangga tu, bolehlah save dulu video ni dan try lah buat sendiri kat rumah.